Geng, AJ sini geng. Sekarang AJ di mana? AJ sekarang di Sabah. Tempat sini mana? Tempat sini. Sekarang kan, jom mari tengok sini. Tengok ni lembu susu. Lembu susu. Yang sini kan. Pagi ni sudah lepaskan lembu susu dia. Lembu sekarang semua dekat sini. Tengah rehat sini. Semua tengah rehat sini. Ini tempat store sini kan. Lebih kurang dalam ada 100 lebih ekor yang itu lembu. Sekarang AJ di mana? AJ sekarang di Sabah. Sabah tempat sini mana? Kunasan. Tapi tengok hairan juga geng, tengok. Yang ini lembu ni kan semua warna hitam dengan putih saja tau. Tengok ini. Lembu susu tengok tengah lihat ni. Tengok. Tengah tutup susu dia tengah lihat sekarang. Tapi lembu sini dia banyak besar lah. Kalau dekat Semenanjung sini kan tak nampak, saya tak pernah nampak lembu begitu besar. Kemungkinan ini kan, ini lembu susu kan perlu begitu besar. Banyak besar lah betul ini lembu susu. Kalau lembu mungkin itu daging makan dia kan, dia lain sikit. Mungkin kita macam orang kampung kan. Jadi kali pertama datang Sabah sini. Kali pertama seumur hidup 50 lebih, kali pertama datang Sabah. Sabah tempat ini sebab tempat okey, suhu cantik, dia macam lebih kurang Cameron Highland. Kalau Cameron Highland juga, ini suhu dalam pagi kalau 4-15 suhu saja. Kata banyak sejuk sini lah, bagus juga. Tengok lembu ni. Lembu. Itu sajalah. Nanti kita nak tengok apa yang okey lagi kan. AJ bikin the next video geng. AJ sini geng.